Kalau nak tahu, perempuan timur tak perlu jadi kasar untuk jadi kuat. Ni, aku bagi contoh. Ni, sini. Tun Teja tak pernah angkat suara untuk mempengaruhi Melaka. Tapi, seluruh istana dengar kata dia. Dan lagi seorang ni, Puteri Saadun. Dia tak perlu jadi lelaki untuk mempertahankan maruah negeri. Dan, dalam sejarah Islam, ni, isteri Nabi, Siti Khadijah, wanita yang paling kaya, paling berpengaruh pada zaman dia. Dia tak jerit untuk dihormati. Dia dihormati sebab akhlak dia. And the last one, Siti Aisyah. Orang yang paling cerdas, paling tajam ilmu dia. Para sahabat lelaki pun rujuk pada dia. Mereka tak hina lelaki pun untuk naikkan martabat wanita. Nak jadi ikon. Emma? Nak jadi ikon? Emma? Come. Emma? Jom. Nak jadi ikon perempuan kan? Nak jadi ikon, jadilah ikon yang boleh lelaki hormat. Bukan ikon yang boleh lelaki defensif. Suka